Dengarkan lagu-lagu terbaik di Sinar dibawakan oleh Anggun Cotton Collection. Antaranya gandingan intim dan juga Izzat Lazim, Kasihku Abadi. Ini tiba masanya. Juga ada P. Ramli, Suara Takbir. Ini Ustaz Izmir Faris kita. Dengar kembali. Raya dengan koleksi baju kurung Anggun Cotton Collection. Baju baru setiap hari di live TikTok @Anggun Cotton HQ atau kunjungi butik seluruh Malaysia. Anggun, Jun Molo Jun, ngampakai pilot poi mano-mano pun. Setiap minggu kami akan pastikan anda tertanya-tanya selebriti mana yang akan ditemu bual oleh Tina dan Falik di Borak Selebriti. Artis lama, artis legenda, artis yang lama sudah menyepi, semua kami akan cari untuk anda. Hanya di Borak Selebriti, anda akan dengarkan selebriti kesayangan anda bercerita tentang kehidupan mereka, gelak tawa hingga ke air mata. Segmen yang setiap minggu akan viral di media sosial anda. Pastinya Borak Selebriti. Terus dengarkan Borak Selebriti Dina dan Falik setiap Sabtu bermula jam 10 pagi hingga 2 petang. Anda juga boleh tonton video penuh di YouTube Sinar bermula jam 2 petang. Borak Selebriti hanya di Sinar, muzik retro terbaik. Kenyataan ada di mana-mana, tapi kebenaran ada di MMU. Kecanggihan ada di mana-mana, tapi kecekapan ada di MMU. Sesungguhnya andalah sebahagian dari kami. Dunia digital akan kita terajui. Dari kejuruteraan AI ke animasi, kepakaran undang-undang, perniagaan dan ICT. Semuanya ada di Multimedia University. Anda dan MMU satu destinasi. Layari mmu.edu.my. Kamu dalam MMU. Go far beyond our goals with every single mile. Going forward every day, we'll take it to the extra mile. In every moment, an extra drive, leaving the past and going far. Oh, to you the extra mile, the extra in every tool you love. Dengan Toyota Extra Mile, segalanya ekstra mudah, ekstra selesa dengan ekstra ganjaran. Ketahui lebih lanjut di toyota.com.my. Doktor kata kolesterol saya tinggi. Walaupun tiada simptom, tapi juga berisiko. Jadi, kena jaga makan, kena bersenam dan jaga tulang, otot dan sendi untuk bergerak lincah. Minum Enlin Cholesterol, susu formula Dwi Aksi dengan sterol tumbuhan yang terbukti berkesan merendahkan kolesterol dan kalsium tinggi menyokong tulang kuat. Minumlah 2 gelas susu Enlin Cholesterol setiap hari. Buatlah perubahan dalam 4 minggu. TikTok Shop Kuning. Raya, ya, 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 ya. TikTok Shop Bazar, ya, 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 ya. Dari 1 hingga 13 Mac, penghantaran percuma tanpa had lebih besar untuk semua. Dapatkan voucher Raya Live sampai 90% diskaun dengan TikTok Shop VIP jimat sampai RM1,000. Klik kedai sekarang. Shop Bazar, ya. Bazar, ya, 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 ya. TikTok Shop. Raya bergaya, hati gembira. Kunjungi Focus Point, jangan lupa. Selamat Hari Raya, semua gembira. Raya ini di Focus Point. 50% diskaun spek mata hitam dan bingkai terpilih. Serta pemeriksaan mata dan sampul raya percuma. Jom ke Focus Point. Selamat Hari Raya, semua gembira. Vision Perfection. Focus Point. Ada soalan yang nak dikemukakan terus kepada penyampai Sinar? Kini anda boleh berinteraksi dengan mereka melalui aplikasi WhatsApp. Nak bagi idea, nak bagi komen atau apa saja, hantarkan mesej ke talian 016-326-0000 untuk maklumat lanjut serta notis privasi. Jom layari Sinar.my. Celcom Digi1. Pelan semua dalam satu. Kini lebih hebat. Nikmati postpaid tanpa had, 500 Mbps fiber, peranti terkini, security dan Disney Plus hari ini. Sinar jam 7 malam. Penjimatan TikTok Shop Bazar Raya. Penghantaran percuma tanpa had lebih besar. TikTok Shop VIP jimat sehingga RM1,000. Voucher live diskaun 90%. Buletin Petronas di Sinar. Rebut peluang menang 2 tahun minyak percuma bila anda belanja di Petronas. Isi kemeriahan. Ini baru mesra.
Semua agensi kerajaan, syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan diminta tidak menganjurkan rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan memutuskan untuk mengambil langkah penjimatan susulan ketidaktentuan konflik di Asia Barat. Semua agensi kerajaan, GLC dan GLIC tidak akan menganjurkan perayaan rumah terbuka Aidilfitri. Ini berikan satu mesej supaya perbelanjaan lebih cermat dan sederhana. Antara langkah penjimatan lain termasuk menteri dan seluruh anggota pentadbiran dan jabatan-jabatan dihadkan lawatan ataupun kunjungan keluar negara kecuali yang wajib dihadiri. Sementara itu, kerajaan beri jaminan harga bahan api RON 95 dikekalkan pada paras RM1.99 seliter. Biarpun harga pasaran minyak dunia naik ketara susulan ketegangan konflik di Asia Barat. Bila kita semak dengan Petronas terutamanya, kita dapati bekalan produk petroleum mencukupi sekurang-kurangnya sehingga Mei 2026. Bagaimanapun, Datuk Seri Anwar berkata keputusan itu adalah pendekatan sukar susulan harga pasaran jauh lebih tinggi daripada harga sebenar, terutama jika dibandingkan dengan harga di negara jiran, iaitu 3 kali ganda. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri maklumkan operasi membawa pulang rakyat Malaysia yang terkandas di Asia Barat akan diteruskan. Terdahulu, kira-kira 160 rakyat Malaysia dari Arab Saudi, Syria, Jordan dan Qatar selamat tiba di tanah air. Dan akhir sekali, mesyuarat Jumaah Menteri Khas akan diadakan Jumaat ini bagi memberi ruang kepada kerajaan meneliti kedudukan fiskal negara. Ia termasuk memantau perkembangan semasa secara dekat dan lebih nyata berikutan konflik di Asia Barat. Zon Aktiviti Sinar dipandu oleh Pro 2. Raikan kegembiraan bersama keluarga dengan bonus raya sehingga RM2,000 apabila anda mendaftar Arus atau Ativa bulan ini. Tertakluk terma. Jom sertai kami dalam sebuah acara amal yang penuh makna di MEPEC Charity Bazaar 2026. Acara ini akan diadakan pada hari Ahad 26 April dari 9 pagi hingga 3 petang bertempat di Dewan Komuniti Bandar Utama BU11. Dianjurkan oleh Malaysian Association of Pediatric Palliative Care, bazar ini bertujuan mengumpul dana penting untuk menyokong perkhidmatan penjagaan paliatif kanak-kanak dengan penyakit yang membataskan kehidupan. Nikmati lebih 70 buah gerai menarik yang menawarkan makanan lazat, kraft unik, hasil segar, perkhidmatan kesihatan, permainan kanak-kanak dan aktiviti keluarga yang menyeronokkan. Ayo bersama-sama menyemarakkan semangat tema kami, satu hati, satu komuniti demi penjagaan paliatif kanak-kanak. Sokongan anda mampu membawa perubahan besar. Layari mepec.org untuk maklumat lanjut dan jumpa anda di bazar. Zon Aktiviti Sinar dipandu oleh Pro 2. Lebih ruang, lebih kenangan Syawal ini. Dari balik kampung hingga insan tersayang, Pro 2 Arus mendekatkan semua. Rasai hari ini. Berita sukan di Sinar. Pengendali Sabah tuntut anak buahnya manfaatkan peluang beraksi di laman sendiri berdepan Perak beraksi separuh akhir kedua Piala Cabaran malam ini. Yuan Torres Garrido berkata ia bagi menebus kekecewaan selepas gagal catat kemenangan di tempat lawan pada aksi pertama sebelum ini. Untuk rekod, skuad Sang Badak seri tanpa jaringan dengan Perak pada aksi separuh akhir pertama Rabu lalu. Saksikan Sabah lawan Perak secara langsung jam 9 malam ini di Astro Arena Bola saluran 803 dan aplikasi Suka. Terengganu Zahir berasa bangga selepas 4 pemain importnya dipanggil beraksi bersama pasukan kebangsaan negara masing-masing. Ketua Pegawai Eksekutif TFC berkata ia membuktikan kualiti yang ada pada kesemua pemain terbabit mendapat perhatian daripada Ketua Jurulatih negara masing-masing. 7 wakil Malaysia akan beraksi pada pusingan pertama kejohanan badminton terbuka Switzerland hari ini. Antaranya ialah pemain perseorangan lelaki negara Lizzie Jia yang mara selepas tundukan wakil Jepun pada pusingan kelayakan semalam. Dan akhir sekali, bintang Manchester City Erling Haaland kembali perkuatkan pasukan pada aksi pertama pusingan 16 terbaik Liga Juara-Juara berdepan Real Madrid awal pagi esok. Pengendali City Pep Guardiola sahkan Haaland sudah sertai latihan susulan pulih daripada kecederaan dialaminya.
Ikuti aksi antara Real dan City secara langsung bermula 4 pagi nanti di Astro Saluran 820 dan aplikasi Suka. Stadium Astro, segalanya aksi sukan. Layari stadiumastro.com untuk perkembangan berita sukan terkini. Sekian berita, saya Han Hasnan. B untuk bola, B untuk bijak. Dan sekarang ini, B untuk Brother Sina beraksi untuk hiburkan anda. Muzik retro terbaik.